Hai geng, so hari ni kita ada satu phone baru iaitu daripada Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Yang mana sebenarnya aku tak cukup banyak masa untuk review sebab aku fokus pada short video dia. Tapi aku nak buat pengenalan untuk phone ni juga kepada korang, features apa yang ada dan apa yang menarik pada phone terbaru ni. Dan harga dia cukup mampu milik lah juga. Okey, yang pertama, apa fokus phone ni? Dia fokus pada durability and build. Maksudnya, ini phone yang dicipta khas untuk dia tahan lama dan tahan lasak. Sebab kat sini dia ada 4 IP rating tau. IP69. Aku tuliskanlah kat bawah ni Dan aku try jugalah pada test yang selalu biasa kita guna. Itu contohnya macam aku bawa mandi sungai. Aku bawa untuk ambil gambar. Aku celup-celup dalam air kan. Sebab terkadang bila kita mandi sungai, kita nak main phone bagai kan. So, itu adalah test yang reasonable. Even phone ni sendiri pun boleh ditembak water jet dan dia tahan. Tapi siapa je yang nak tembak water jet dekat phone? Betul tak? Cuma itu komitmen Xiaomi lah untuk produk diorang yang menunjukkan dia sangat-sangat tahan air. Jadi, let's say yang tengok video ni, korang ialah seorang rider yang even hujan renyai ke, hujan lebat ke, korang still ambil job juga. Aku rasa ini adalah phone yang sesuai kalau korang berhajat nak ambil satu smartphone baru. Since dia pun dah ada certification UV Rain Learn Water Resistant Endurance. Itulah nama dia. Bukan setakat dia tahan air, tapi Xiaomi pun cakap dia tahan jatuh juga. So, kalau macam terjatuh daripada poket yang tinggi dia mungkin 1 meter, itu okey je, tak ada masalah. Xiaomi claim dia boleh jatuh dari ketinggian maksimum 2.5 meter. Sebab skrin dia depan belakang dah Corning Gorilla Victus 2. Cuma satu benda kat sini, jatuh yang kita cakap ni ialah jatuh yang tak disengajakan. Yang normal people akan buat. Jatuh daripada poket baju ataupun poket seluar. Tapi kalau jatuh yang disengajakan macam kau saja nak campak phone tu, biasanya jarang orang bernasib baik. Dia akan pecah juga. Yang kedua, pasal performance dan juga bateri. Okey, dia gunakan chipset Snapdragon 7S Gen 4 dan ada Xiaomi Ice Loop cooling system. So, walaupun aku cakap tak ada banyak masa juga, tapi tim kita orang pun dah test untuk try main game guna phone ni. Start dengan Delta Force setengah jam dan MLBB setengah jam. So, untuk Delta Force, inilah setting yang korang akan dapat. Kita orang main setengah jam hanya berkurang 6% sahaja dengan suhu yang maintain 34 darjah Celsius. Selepas tu disambung dengan MLBB juga setengah jam. Bateri berkurang daripada 92 ke 87%. 5% sahaja. Dengan suhu maintain 33.3 Celsius. Which is MLBB okey lah. Dia like game je kan. Macam Delta Force lebih banyak processing lagi. Tapi hanya berbeza 1%. Dan benda ni nampak normal sebab pertama, bateri dia 6500 mAh. Memang cukup besar, aku rasa boleh tahan sehingga 2 hari lah kalau korang light use. Dan dia gunakan silicon carbon bateri. Walaupun bateri besar, tapi dia still bagi fast charging yang sangat-sangat laju, 100 watt hypercharge, yang mana daripada kosong hingga 100% hanya perlukan masa 40 minit saja. Yang ni aku suka daripada Xiaomi. Katanya, kalau bateri health korang drop ke bawah 80% dalam masa 4 tahun, Xiaomi akan gantikan yang baru. Itu jaminan daripada Xiaomi lah. So, dia berani bagi jaminan ni aku rasa sebab diorang yakin dengan performance bateri tu yang tak akan drop bawah 80% dalam masa 4 tahun. Jadi macam aku cakap di awal tadi, dia bukan setakat tahan lasak, tapi dia memang tahan lama. At least apa yang diklaim oleh Xiaomi lah. Untuk RAM sendiri dah guna LPDDR5X dan UFS 4.0. Jadi dah latest teknologi sesuai dengan chipset yang digunakan. Okay, now kita cakap pasal display. Size dia 6.83 inch. Dah AMOLED, gunakan Crystal Race AMOLED dengan resolution 1.5K dan refresh rate sehingga 120Hz. 120Hz zaman sekarang tak terkejut lah. Semua phone mostly pun dah 120Hz. Dan ada features AI Wet Touch 2.0. Jadi kalau misalkan tangan korang basah macam main sungai tadi, korang still boleh scrolling macam biasa dan juga type. Korang tengok aku type macam ngam je kan. Dia tak ada macam miss touch ataupun ghost touch sangat. Better daripada kebanyakan phone lain lah yang akan jadi ghost touch. Dan support 2 kali dan 4 kali in sensor lossless zoom. So, aku ada ambil beberapa gambar. Untuk price range dia, aku rasa okey lah kamera dia. Boleh gunakan untuk kegunaan sehari-hari. Tak terlalu banyak komplain sangat sebab phone ni pun fokus pada durability dia. Jadi aku rasa itu saja aku nak cerita pasal Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni. Aku rasa aku ada tersebut Xiaomi 15 kot. Aku minta maaf kalau dia silap sebut tadi Xiaomi 15. Sepatutnya aku sebut Redmi 15 Pro Plus. Okay, thank you so much guys. Kalau suka video ni boleh subscribe, like dan juga komen. Wow, hebat sekali. Jangan lupa tengok video yang lain.